susah sangat pun. Kita sebenarnya nak fahamkan pelajar kenapa madam-madam ni mengatakan bahawa biologi ni tak susah sangat pun. So, saya percaya daripada apa yang Madam Nadia cakap tadi, kebanyakan istilah Nota berdasarkan diagram. Di mana, let's say kita ada rujukan biologi lah seperti Campbell Biology Textbook, Solomon Biology Textbook, ataupun nota yang provided by college. Sebenarnya kita hanya belajar surface level sahaja dan ini dibuktikan daripada kajian-kajian yang dari segi persekitaran belajar yang positif, so pandangan kedua-dua panel dan mengikut apa yang pengalaman. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Kita sekarang adalah dalam podcast Sembang Sampai ke Bintang bagi subjek biologi. Malam ni kita nak bersiaran untuk subjek biologi dengan tajuk Biologi tak susah sangat pun. Alright, okay. So untuk mulakan podcast kita, saya nak memperkenalkan diri. Saya Madam Liana dan pensyarah PPC graduated from University of Sheffield, dan bersama saya ada dua pensyarah biologi juga, Madam Amira dan Madam Nadia. So minta Madam perkenalkan diri. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Madam Nadia. Saya adalah pensyarah biologi di KMPK dan saya juga adalah pensyarah PPC graduated from University of Birmingham. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Saya Madam Nurul Amira. You boleh panggil Madam Nurul, panggil Madam Amira. Saya juga adalah pensyarah PPC, graduated daripada the University of Sheffield. Alright, so Madam ni akan menjadi your future lecturer. Alright, so kita berbalik kepada topik malam ni. Kita sebenarnya nak fahamkan pelajar kenapa Madam ni mengatakan bahawa biologi ni tak susah sangat pun. Dan kita juga nak bagi tahu apakah perbezaan antara biologi peringkat SPM dan biologi peringkat matrikulasi. So untuk persoalan tersebut, saya nak minta Madam Nadia untuk beri pencerahan. Terima kasih moderator Puan Liana. Berbalik kepada soalan Puan Liana tadi, sebenarnya tak banyak beza pun biologi sewaktu SPM dan biologi sewaktu matrikulasi. Banyak topik-topik di matrikulasi sudah diperkenalkan sewaktu SPM. Contohnya seperti topik fotosintesis, respirasi sel, sistem pembiakan, immunity, dan topik-topik di matrikulasi pada semester 1. At first kita akan introduce lah kepada pelajar topik 1 dan topik 2 iaitu molecules of life, cell structure and function, and then starting from topik 3 sampailah topik 8, semua itu adalah topik-topik berkaitan genetics. So for example, mesti dah pernah dengar topik 3 kita ada mitosis, meiosis, and then kita akan banyak belajar tentang DNA as well as constructing genetic diagram. That is semester 1 lah. Topik terakhirnya, topik 9 adalah reproductive system. Kemudian untuk semester 2, bagi semester 2, topik-topiknya berat kepada biological process. Di sinilah kita akan start belajar banyak biological process seperti cellular respiration, photosynthesis, homeostasis, transport system, gases exchange dan juga immunity. So, saya percaya daripada apa yang Madam Nadia cakap tadi, kebanyakan istilah memang awak semua dah pernah dengar pun. Pernah kan dengan fotosintesis, takkan tak pernah dengar perkataan sel. Tapi cabaran dia dekat sini boleh jadi adalah pada peralihan bahasa. Saya percaya ada antara awak semua yang belajar dulu dalam bahasa Melayu, betul? Tapi sekarang ni di peringkat matrikulasi, sebolehnya kita memang menggunakan sepenuhnya bahasa Inggeris. Saya nak ingatkan kat sini, walaupun kita guna sepenuhnya bahasa Inggeris, ianya bukan satu penghalang ya. Kita ada banyak pelajar yang sebelum ni bahasa Melayu dia belajar bio tu bahasa Melayu, tapi end up for flat So itu bukan satu halangan. Selagi mana awak rajin untuk keluar daripada permasalahan bahasa tu. It depends on you, dan percayalah kami pensyarah-pensyarah sangat welcome untuk bantu awak mengatasi masalah ni ya. So kita sebenarnya hanya bergerak daripada silibus SPM yang basic kepada intermediate level sahaja. Kita belum lagi masuk kepada level yang macam degree ke, dan percayalah kalau kita bandingkan dengan silibus pra-universiti yang lain, silibus di matrikulasi ni sebenarnya sangat mesra pelajar.
So awak patut sangat bersyukur dan beruntung awak ditempatkan di sini, sebab tiket awak untuk mendapat 4 flat tu sebenarnya jalannya lebih mesra. Alright, betul sekali apa yang Madam Nadia dengan Madam Amirah maklumkan kepada kita. Sebenarnya matrikulasi ni is just an upgrade from a basic to intermediate sahaja. So there's no worries kalau dia terlalu susah ke ataupun terlalu rumit untuk dipelajari. So kata Madam Amirah tadi, we have a transition from Malay to English, right? So sebenarnya kita memerlukan satu kaedah belajar yang betul untuk mengatasi masalah-masalah seperti berikut. Tapi sebenarnya kaedah belajar tu kita kena pelajari. Maksudnya kita kena ada. Untuk setiap pelajar memang kena ada. Dia tak boleh just ikut suka hati untuk belajar. So untuk itu saya nak minta lah Madam Nurul dengan Madam Nadia untuk bagi tips ataupun cara kaedah belajar yang paling sesuai untuk kita skor di matrikulasi. Okay, so scoring in matriculation ni adalah benda yang patutnya jadi mindset awak. Patutnya kan awak bangun tidur siang malam dalam kepala awak, aku nak 4 flat, aku nak 4 flat. That is how I survive and get 4 flat. Bangun tidur tengok cermin, aku nak 4 flat. Sebelum tidur aku nak 4 flat. Habis solat, ya Allah aku nak 4 flat. Okay, itu memang patut jadi zikir harian awak bermula daripada hari ini. Okay, so awak kena sedar yang awak berada di level pra-university. Anda bukan lagi pelajar sekolah, anda adalah sedang bersedia untuk masuk ke universiti dan ambil degree yang anda idam-idamkan. Jadi, style belajar awak perlu ada penambahbaikan. Kalau dulu you ada cikgu tuition kan, mengajar awak macam-macam kan, you ada buat buku latihan kan, sebenarnya tak jauh beza. Cuma di sini, di matrikulasi ni, kita memang nak awak ada sikap dan repo yang baik dengan pensyarah, di mana awak rajin berjumpa dengan pensyarah untuk konsultasi bermula daripada peringkat awal. Hang janganlah nanti tunggu study week baru berduyun-duyun nak mai. Ini memang situasi tahunan. Dan percayalah, pelajar yang daripada awal rajin jumpa pensyarah ni, biasanya dia akan mentally more stable. Okay? Dan juga dia lebih bersemangat dalam kelas, dan pada masa yang sama dia memang akan nampak dalam dia punya final outcome. Itu pertama. Yang kedua, awak mesti jadikan past year question teman baik awak, dan dalam kes pembelajaran biologi ni kan, awak mesti kena ada nota yang betul-betul solid, yang dipercayai, yang awak boleh belajar dan hadam. 3 benda ni adalah key paling asas untuk awak buat 3 ni, insya-Allah lah memang akan Okay? Terima kasih Puan Nurul. Berbalik kepada poin Puan Nurul tadi tentang nota, itu adalah salah satu kaedah yang baiklah untuk pelajar skor subjek biologi. So, untuk pengetahuan pelajar semua, di college kita memang kita provide nota lah kepada semua pelajar, dan saya juga suggest untuk pelajar cuba untuk buat nota sendiri. Okay, dan sebab bila kita buat nota ni, kita akan faham proses dan struktur biologi tersebut dengan lebih mendalam lah. Okay, salah satu cara yang saya pernah lihat pelajar saya buat adalah mereka buat satu nota, kita panggil sebagai diagram based notes, iaitu nota berdasarkan diagram. Di mana, okay, let's say kita ada rujukan biologi lah, seperti Campbell Biology Textbook, Solomon Biology Textbook, okay, ataupun nota yang provided by college. Kita ada satu rujukan, kemudian pelajar tersebut keluarkan satu kertas kosong. Okay, bila keluarkan satu kertas kosong, okay, kita rujuk diagram biological structure atau biological process daripada rujukan tersebut, dan kita lukis diagram tersebut. Yang paling penting sekali, selepas kita lukis, kita mesti label. Why? Barulah kita faham biological structure tersebut dan biological process tersebut dengan lebih mendalam lah. So after that, what we can do is actually we can write the steps. Let's say it is a biological process, kita tulis step by step, step 1, step 2, step 3, apa yang berlaku semasa proses tersebut. Kenapa saya cadangkan cara begini adalah because I believe that we learn better by doing. We learn better by actually doing it. So memang kita kena buat lah. Nak tak nak, memang kita kena buat juga. Terima kasih Madam Nadia, Madam Nurul. Sebenarnya betul bila kita hanya baca nota sahaja tanpa kita doing it, like rewrite the notes, sebenarnya kita hanya belajar surface level sahaja. Dan ini dibuktikan daripada kajian-kajian yang telah dipublikasikan. Okay, so kita dah rungkaikan mengenai kaedah belajar, pergi consultation dengan lecturer,
jadikan past year question as your good friend. Maksudnya sentiasa buat latihan past year questions, and then Madam Nadia come out with you have to do your own notes berdasarkan diagram, which is very helpful sebenarnya dan sangat very useful untuk digunakan oleh para pelajar untuk belajar subjek biologi. Dan satu lagi benda yang Madam nak tekankan kat sini sebenarnya adalah persekitaran pembelajaran yang positif. Okay, so you guys are living with your friends, duduk dekat asrama dan pergi kelas bersama kawan, dan kawan is like the closest person to yourself, right? So sebenarnya saya nak minta lah para panel ni untuk menghuraikan bagaimana kita nak survive dan kita nak wujudkan persekitaran pembelajaran yang positif among our friends. Okay, so minta panel salah satu ataupun dua-dua pun boleh menghuraikan untuk pembelajaran yang positif, persekitaran pembelajaran yang positif. Baik, terima kasih Puan Liana. Dari segi persekitaran pelajar yang positif, so para pelajar, awak semua kena aware di matrikulasi kita punya silibus padat dan masanya amat singkat. Oleh itu kita perlu study smart. Okay, so how do we do this? Bagaimana kita nak wujudkan persekitaran yang positif di matrikulasi ni? Caranya adalah kita boleh wujudkan hubungan yang baik dengan kawan-kawan kita, seperti yang Puan Liana dah cakap tadi. Okay, so sebab apa? Sebab bila kita ada hubungan yang baik dengan kawan-kawan, kita boleh belajar bersama-sama dengan kawan-kawan kita. Sebab kadang-kadang bila kita belajar bersama kawan-kawan kita ni, baru kita nampak apa yang kita tak faham, apa yang kita terlepas waktu kelas tadi. Barulah kita boleh connect the dots, macam tu. Okay, so another suggestion lah bagaimana kita nak wujudkan hubungan yang baik ni is actually kita boleh join PAL session. So PAL itu adalah peer assisted learning. Okay, so PAL session di college ini kita ada untuk semua subjek, termasuklah subjek biologi. Okay, so saya serahkan kepada Puan Nurul pula, sebab Puan Nurul adalah PAL advisor biologi untuk menerangkan PAL session dengan lebih detail. Okay, saya bagi awak satu penerangan yang biasa dululah. Okay, peer assisted learning ni dia adalah di mana kita akan ada PAL leader. So PAL leader ni biasanya adalah pelajar-pelajar yang berpotensi untuk mengajar kawan-kawan yang mempunyai kefahaman biologi ataupun subjek yang agak baik lah. So pelajar-pelajar PAL leader ni dia akan membantu rakan-rakan yang memerlukan bantuan lah, dan biasanya dia akan buat PAL session. PAL session ni adalah outside PDP hours awak dengan pensyarah, di mana ianya mungkin dilaksanakan sebelah petang, sebelah malam, weekend, dan ianya terbuka je, dia tak select kawan aku je boleh pergi, tingkat sekian je boleh pergi, tak ada. It's open for all. Dan grab lah opportunity ni, pergilah setiap PAL session, sebab percayalah di situ awak boleh tanya berapa banyak soalan pun kat kawan awak. Awak tak payah takut-takut kawan awak tak marah. Okay? Kalau dia marah, bagi tahu saya. Okay? So jangan risau, pergi dan clearkan apa-apa misconception yang ada dalam kepala awak. Tanya terus terang supaya jangan accumulate awak punya ketidakkefahaman tu sampai hujung semester. Setiap kali PAL session pergi. Clearkan kefahaman tu, dan percayalah memang terbukti pelajar-pelajar yang aktif dengan PAL session ni, walaupun di awalnya dia punya bio so-so je, end up dia boleh jadi hero. Ini terbukti, kami dah tengok dalam beberapa tahun. Okay? Right, so saya sangatlah setuju dengan pandangan kedua-dua panel dan mengikut apa yang pengalaman whenever we learn with our friends, sebenarnya wavelength kita adalah wavelength yang sama. Maksudnya perspektif kita kepada pembelajaran adalah sama berbanding kalau kita bertanya dengan lecturer. So whenever you have maksudnya ada persoalan yang awak tak berani nak tanya dengan lecturer, ataupun awak segan nak tanya dengan lecturer, awak boleh bertanya dengan kawan-kawan awak. So basically, sometimes you guys dua-dua tak tahu, tetapi ada orang lain yang boleh bantu. So maksudnya you guys break the code together. Maksudnya yang awak tak tahu tu awak boleh selesaikan bersama, dan this is much more meaningful learning lah. Okay, alright. Dan sepanjang kami mengajar untuk satu pelajar menjadi cemerlang sebenarnya bila dia boleh transfer the ilmu, bila dia boleh berkongsi ilmu, dan bila dia boleh belajar daripada orang yang lain. Sebab tu PAL adalah very suggested, dan join setiap PAL session. Okay, alright. Okay, so before we ke penutup, sebenarnya ada satu benda paling penting yang ada pada setiap pelajar matrikulasi, which is the mindset. Okay,
So pelajar matrikulasi ni dia kena ada mindset yang very strong because you are in the fast track punya program. So untuk mempunyai mindset yang betul ataupun mindset yang strong, saya nak menjemput Madam Nurul untuk memberikan pesanan mengenai mindset lah. Okay, so sekarang ni Madam nak korang kira berapa lama sebenarnya korang ada dekat matrik ni? Okay, kalau korang fikir balik betul-betul, tahun depan, Jun tahun depan, korang dah jadi alumni tau. Means that you are staying in matriculation less than a year. 10 bulan jawab. Tapi 10 bulan ni lah penentu sebesar mungkinnya lah penentu kehidupan awak 10 tahun akan datang. You kena set benda ni betul-betul. 10 bulan ni adalah game changer kepada kehidupan awak. Okay? Awak punya usaha di matrikulasi akan menentukan CGPA awak, betul? Betul. Okay? CGPA akan menentukan course degree, betul madam? Course degree akan menentukan kerjaya awak. Mesti ada sebut ni, qada qadar Tuhan. Memanglah, tapi kita kena usaha dulu, dek. Okay, usaha dulu. Bagi cantik, bagi cemerlang. Bagi course degree tu mantap. Esok lusa kena hantaran tinggi-tinggi, tak menangis sebab kerja dah elok. Life pun cantik sebab usaha awak di matrikulasi. Okay, Madam Nadia nak tambah? Terima kasih Madam Nurul. Saya tambah sedikit point daripada Madam Nurul tadi. In order to survive in matriculation, kita mesti nak berjaya, kita nak dapat 4 flat. Yang penting sekali adalah consistency. Consistency itu sangatlah penting lah. Okay, what do I mean by consistency? Maksudnya kita kena sentiasa siapkan awal. Contohnya kita dah siapkan soalan tutorial, soalan latihan, kita siapkan past year question, kita jawab quiz-quiz yang setiap pensyarah kita dah bagi, dan kita siapkan assignment tu dengan awal lah. Okay, dan yang paling penting sekali adalah sebenarnya kita perlu prepare dengan lebih awal. Okay, contohnya kalau boleh sebelum masuk kelas tu kita dah study dah apa yang akan diajar oleh pensyarah tersebut lah pada hari kelas tersebut. So bila kita masuk kelas, kita dah well prepared. So kita dengar apa pensyarah kita nak ajar kepada kita. Kemudian after the class, let's say kita ada certain parts yang kita tak faham lah. So daripada situ kita terus tanya atau berjumpa dengan pensyarah kita. That is very very important, kesungguhan untuk berjumpa pensyarah untuk konsultasi itu. Seperti yang Madam Nurul dah cakap tadi, jangan simpan lama-lama. Jangan simpan lama-lama apa yang awak tak faham tu. Okay? Okay, satu lagi last. Okay, satu, saya nak ingatkan awak satu benda ni, iaitu setiap tahun kami akan melihat pelajar di matrikulasi ni yang masuk dengan 11A, 10A, 9A tapi tak berakhir dengan 4 flat. Dan kami juga setiap tahun akan tengok pelajar yang masuk ke matrik ni, result dia biasa je. 4A, 5A, 6A tapi berakhir dengan 4 flat. Cuba you fikir kenapa. Okay, so you punya mental state, you punya mental strength, you punya mindset, you punya kesungguhan memang boleh ubah masa depan you. This 10 months ni adalah golden age of your lifetime maybe. Okay, so you all nak apa-apa, kami ada di sini untuk bantu. Percayalah, pensyarah sangat welcome untuk bantu kalian ya. Datanglah kepada kami. We are here for you. Okay? Alright, so betul apa yang Madam Nurul cakap. Lecturer sentiasa membantu pelajar untuk mencapai keputusan yang cemerlang. Dan kalau apa yang Madam Nadia mention, consistency ni memang perlu ada untuk setiap pelajar. Because you have 2 semester 1 dan semester 2, dan kedua-dua semester CGPA untuk semester 1 dan semester 2 akan digabungkan dan akan menjadi purata kepada your PNGK lah. Okay, alright, so sepertinya kita dah bincang mengenai tak beza banyak pun SPM, biologi SPM dengan biologi matrik. Kita dah kupas mengenai apa kaedah-kaedah yang belajar yang boleh, yang efektif untuk diamalkan oleh pelajar, dan kita dah bincang mengenai pelajar perlu ada learning environment yang positif, dan yang paling penting adalah kita kena ada mindset untuk mencapai keputusan 4 flat di matrikulasi. So daripada semua input tersebut, kami harap semua pelajar merasakan biologi tak susah sangat pun. Okey, terima kasih.